Bang, ni kental-kental ni apa bang? Ni nama dia slushy, aiskrim super beku. Slushy ke? Dia memang pizza vanilla je ke dia? Dia vanilla, dia ada flavor-flavor lain. Flavor apa je ada bang? Saya recommend abang matcha. Matcha Boleh? Boleh, satu matcha bang. Dah ada banyak lagi flavor lain lah. Ada macam-macam flavor bang. Okey. Ni time-time panas di sini kan. Syahdu ke? Satu. So kita tak aiskrim. Ada aiskrim lagi? Ada aiskrim. Bang buat sendiri ke bang? Ni aiskrim homemade. Semua, sebarang semua homemade? Semua buat sendiri kecuali sos-sos beli. Okey. Alright. So kita letak matcha. Ni matcha sos. Okey. Dan kita letak matcha tu. Siap lah? Siap. Betul tak bang? Tutup. Nanti dulu. Okey. Ni kat sini berapa ringgit bang? RM10 je. RM10. RM10 Okey. saja. Macam-macam flavor. Dia ada 7 flavor. Sorry, ada 11 flavor dekat sini. So, abang nak flavor apa? Saya recommend ke? Boleh recommend bang? Saya recommend bang. Biasanya kalau macam recommend, saya ambil yang ni. Sekejap Tu apa coklat kan? Ni Nutella bang. Betul lah, okey. Macam pun pistachio boleh bang? Boleh bang. Tu dia kira add on. Boleh bang Boleh bang. Okey, add on. Add on kita tambah sikit lagi bang. Baru sur. Okey. Untuk campur, kita letak dekat atas. Okey. Okay, first kita letak aiskrim lagi, sama juga. So kita letak pistachio. Boleh bang Boleh bang. Alright. Okey. Kram? Kram. Kita saya recommend. Recommend ni bang, buat ni bang. Okey, biskut bang. Alright. Okey, boleh bang Boleh boleh. Ni kat sini berapa ringgit bang? RM13. RM13 sebab add on lah. Sebab dia ada add on RM13 je. Okey. Ni buka hari-hari ke macam mana? Okey, kami sampai Ahad 8 malam sampai 1 pagi atau habis. Okey. Kita berada di Pasar Karat, Johor Bahru. Okey, terima kasih. Okey, selamat Assalamualaikum. lagi.